Wagwan YGOG. Nampak? So aku Naim. So bersama dengan salah satu juri Ali. So Ali apa? Anugerah Lagu Indie 2026. Lukas Sikta guys. What's up? Apa khabar? Baik. Tak boleh lah macam ni. Aku bukan. Aku belakang tadi kan. Ke depan. Tak apa. Benda ni aku tak angkatnya. Okay. First question. Dalam banyak. Total berapa juri? 20 eh? 20 je tak ada lah. 20 agak lah. Alamak. 8 ke 9 lah. Okay. Tetapi ada 2 je hip hop punya juri. Ya. Roshan dan awak. Ya. So dalam banyak-banyak lagu tu kan awak kena pilih yang lain juga kan. Betul. So dia punya orang kata kesukaran tu macam mana? Kesukaran dia kalau macam lagu metal, lagu kau semua tu dia punya kesukaran tu hampir telinga meledak. Ni. Berdarah, orang kena berdarah. Nak yang screamo kan, yang screamo semua betul memang berdarah. Tapi kita aku dengan Roshan pun banyak macam feedback macam macam mana dengar screamo macam ni kan. Macam Luka akan lebih fokus mungkin kalau screamo tu music overall. Faham? Dan lirik pun overall. Dan cakap pasal kesukaran tu yang rasanya Luka paling suka tu nak judge hardcore, metal, rock tu. Yang lain tu masih lagi dalam DNA. Betul. Macam pop masih dalam DNA, hip hop apatah lagi kan. Cuma rock tu dia macam spesifik sikit. Faham. Itulah kesukaran dia sampai telinga berdarah orang kata. Betul. Betul. Okey, ni macam mana pencalonan yang tahun ni punya yang orang submit kan, daripada berapa ratus orang tu yang hip hop lah, kualiti dia macam mana? Kalau nak cakap pasal submission daripada tahun lepas, tahun ni paling meriah hip hop sebab dalam 200 lebih, banyak contribute. Dalam segi kualiti, tahun ni lagi seronok sikit aku bagi markah sebab dia punya submission tu datang daripada nama-nama yang macam heavy hitter juga. Haters? Heavy hitter. Hitter. Okay, hitter kan. Okay, faham. Ada HG ada dalam tu? Asalnya macam ada Force Park Boys, ada Yap, ada Bihad, Rudin, ada 5-3 ada juga. Cuma tak ada rezeki. Tapi memang submission diorang tahun ni paling aku rasa seronok sih sebab tahun lepas agak krik-krik sikit. Faham. Yang macam aku tak familiar sangat. Yang familiar pihak seorang yang tahun lepas. Yang lain mungkin sebab kurang promo dekat budaya hip hop kot. Betul. So aku rasa selepas aku dengan Roshan berkempen menjadi YB untuk represent Ali dekat sini hip hop ni, banyaklah submission tahun ni. Alhamdulillah. Harapan aku tahun depan lagi banyak. Harapan Luka kepada semua finalis nanti. Apa harapan awak? Moga diorang semua all out, terutama hip hop punya kategori, tolong all out dan tolong fokus. Bukan nak stres, bukan nak menekan, cuma dah ada platform ni, gunakan sebaiknya. Dan kalau berkemungkinan menang, jangan stop daripada buat muzik. Jangan rasa selesa, teruskan lagi ke depan dan gunakan anugerah lagu indie ni sebagai batu loncatan untuk ke next level. Ada apa untuk yang G ada ucapan untuk orang yang G untuk young generation. Okay, untuk young generation, keep doing what you do. Dan kurangkan tonton fairy tales sebab dunia ni keras dik. Baik, itu saja pada aku. Naim Hashimo, Lukas Sikta. Peace out ya. Okey, bukan apa sebab sebenarnya tahun lepas Hashimo tak terlibat. Nampak sebab tu kurang orang hip hop tahu. Aku geram dengan Mac dengan Loy ni. Tapi tahun ni pun dia tak ada bagi Hashimo pun. Dia pakai. Dahlah, ni aku edit sikit-sikit saja menganjing Matt ni benda Matt. Kan? Selama ni memang so Hashimo ada support, kita ada post ni bagai, kita ada panggil tau. Tapi sekarang ni kita ada post kan masa menang. Itu kita post yang masa tu je lah. Tapi kita tak post masa promo untuk submission. Betul. Sebab diorang ni geram lah aku. Okey.